9 produk marshmallow ada babi. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baru-baru ini viral pasal 9 produk makanan berasaskan marshmallow yang disahkan ada kandungan babi. Ramai yang terkejut, ramai yang mula rasa risau. Sudah lepas ni macam mana, right? Tapi yang lebih mengejutkan, sebenarnya tahun lepas lagi Profesor Dr. Sahila dari Universiti Kebangsaan Malaysia dah bagi tahu 75% marshmallow dalam pasaran Malaysia ini ada gelatin tak halal daripada babi. Bukan benda baru ni. So ramai yang tak tahu. Gelatin ni pula daripada mana? Ramai tak tahu ni. Ada yang dari lembu, ada yang dari ikan, tapi yang paling banyak dari babi. Kalau tak halal, tak boleh makan. Full stop. Sekarang saya nak cakap terang lah. Nak tegur tapi dengan kasih sayang. Ini khas kepada peniaga-peniaga makanan Muslim. Okay? Tolong semak balik bahan yang korang guna. Kalau korang buat kek, donat, pavlova, apa-apa je yang ada marshmallow, pastikan marshmallow tu halal. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada rasa, rupa dan keuntungan sampai lupa tengok label. Sedangkan kita ni Muslim. Apa yang masuk dalam mulut kita akan jadi darah daging kita. Kalau kita tak jaga, bukan saja kita berdosa, tapi pelanggan kita pun terlibat sama. Kita ni ada tanggungjawab besar. Bukan je pada perniagaan, tapi pada agama dan ummah. Saya cerita ni bukan sebab saya ustaz ke apa, tapi saya bercerita sebagai saya seorang Muslim juga, right? So jadi lepas ini, tolonglah beli yang ada sijil halal sah dari JAKIM. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Jangan ambil mudah. Sekarang ni banyak sangat produk-produk marshmallow ni. Kita tengok halal ni, tak tahu macam mana ni. Tiba-tiba pula ada stiker je. So tolonglah jangan beli kalau macam tu. Okay? Kepada parents juga, kalau pergi kedai-kedai seperti kedai-kedai yang murah, yang RM2, RM3 punya kedai tu, nampak banyak produk-produk marshmallow kat kedai tu, tengok betul-betul halal tu dari mana. Kalau halal tu daripada negara yang kita tahu, tak ramai orang Islam kat situ, stiker dah tampal stiker saja, check betul-betul produk tu betul ke ada halal. Okay? Betul ke bukan daripada gelatin babi. Kalau bukan, mana boleh makan. Kalau tak payahlah. Kalau dah dilaporkan lebih pada 75%, 75%, macam mana kita nak gambarkan 25% lagi tu yang betul-betul ada halal ni. So itulah sebenarnya yang berlaku. Sekarang ni dalam sedar tak sedar, kita sebenarnya dah makan benda yang tidak halal yang ada di pasaran ni. So kita minta juga pihak berkuasa tengok betul-betul produk-produk ni semua. Tarik balik mana produk-produk yang tak ada halal betul ni, yang mana menggunakan halal main